Bagaimana nak baca dengan zat, sifat, asma dan af'al? Di situ bahawa bacalah af'almu. Baca af'al tu perbuatan kamu tu daripada siapa? Perbuatan Allah, kudrat Allah. Jadi nak baca tu baca pada bila kamu membaca perbuatan kamu, af'al tu yang kamu baca tu, af'al tu masyariat. Perbuatan yang kamu zahir, kamu nampak perbuatan tu. Perbuatan tu adalah syariat. Tapi kamu baca dengan syariat, kamu pergi pada baca melalui tarekat. Tarekatnya asma, asmanya, namanya. Daripada asma kau baca dengan hakikat. Hakikat itu adalah di sebalik yang berbuat tu. Kau akan nampak af'al tu syariatnya, tapi hakikatnya siapa yang beraf'al tu? Kudrat siapa? Jadi di situ kau baca af'al, perbuatan dia, tetapi kau akan asmanya adalah kudrat. Nama dia adalah kudrat, perbuatan dia. Tetapi bila hakikatnya kau baca, kudrat tu tak lain datang daripada siapa? Tak lain datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikatnya. Jadi kau baca syariat, daripada syariat akan nampak tarekat, melalui tarekat akan nampak hakikat. Sempurna tiga-tiga bacaan ni kau akan nampak baca makrifah. Maknanya kau nak baca dengan nama Allah, bukan sebut dengan nama, dengan huruf, dengan alif lam ha, bukan sebut dengan nama Allah. Kau baca dengan zat, sifat, asma dan af'al yang ada pada diri kau tu. Baca yang apa yang kau nak baca. Kau baca 7 sifat makni tu. Kau baca pendengaran kau. Kau baca penglihatan kau. Kau baca kalam kau. Kau baca kudrat kau. Bila kau boleh baca kudrat kalam yang bertulis tak bersuara tu, kau baca benda tu, kau boleh baca, kau boleh faham, memandang dengan bahasa Allah, membaca dengan kalam Allah, mendengar dengan sama Allah. Alimun, ilmu Allah yang kau baca tu, kau akan mengenal bahawa tak lain daripada dirinya yang membaca dirinya sendiri, dirinya membaca kitabnya sendiri, dia berbuat pada dirinya sendiri, tak lain daripada wujud mawjud, tak lain daripada dirinya sendiri. Untuk mengenal, untuk pentajalian dia, untuk apa yang ditajalikan, mengenal dirinya sendiri, mengenal siapa yang mentajalikannya tu. Itulah nyatanya Muhammad, batinnya, zahirnya Muhammad.